Dia punya benih ada 3 jenis. Ni sawi, kangkung dengan capcay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba buka nih. Ini ada bingkisan dari cenderamata dari Rumah Siap Kerja. Ini adalah bingkisan, isinya paket hidroponik. Jom sekarang kita buka. Kita buka dari sini mula-mula. Ini sekarang kita tengok isi dia apa ni. Lekatnya betul-betul kuat ni. Sekarang kita pergi gunting lah. Tak pandai pula ni nak buka. Serabut. Lekat dia banyak sangat gam dia. Lapis-lapis je punya gam. Plaster dia letak banyak sangat. Tengok kat dalam ni pun ada lagi. Kita tengok isi apa ni. Ini cenderamata dari Rumah Siap Kerja. Okey, sekarang kita buka dalamnya apa isi dia. Ini adalah rak susunya. Souvenir penunjang karya. Ini ada juga. Ini ada macam. Ini ada penunjangnya untuk buat data. Tanaman. Ini punya cara dia. Lepas tu ni ada juga cara-cara dia. Ni cara-cara dia. Ni dia punya mangkuk dia buat taruh tanaman tadi tu lah kan. Ni lagi ni dia punya pusat dia. Pusat dia ni kita potong-potong jadi berapa tempat, kira-kira 9 tempat. Kita buat ngam-ngam dekat dia punya dalam, baru kita bagi masuk dalam dia ni. Lepas tu kita baru ambil lidi ke pisau ke, kita bagi dia lubang. Lepas tu baru kita taruh dia punya macam ni. Kita taruh dia punya benih-benih dia ni. Kita taruhlah ni, taruh dia tak boleh banyak. Paling banyak 3 biji. Macam ni. Tapi yang paling bagus dia 2 saja. Dia punya benih ada 3 jenis. Ni sawi, kangkung dengan capcay. Ini kalau kita pandai buat
ikut peraturan dia, ikut macam mana dia bagi tahu. Seelok-eloknya memang manfaat sangat, memang cukup bagus. Dia punya tumbuhan dia kena tu semua dapat elok. Lepas tu ini dia punya ni. Ini pupuk organik. Ini lagi ada 2 jenis. Tapi cara dia bukan tuang. Dia kena pakai ini. Ini dia bagi injection dia. Dia punya bagi injection dia macam ni. Macam ni. Ni ada injection dia, ada ukuran dia, semua ada. Macam ni. Untuk dosis pupuk, ini ada pupuk A dengan pupuk B. Dua larutan ini akan diaduk sebagai formula untuk larutan pupuk yang benih tadi. Ini adalah bak untuk media. Ini adalah bak kecil 4 segi untuk letak air. Okey teman-teman, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.